Duit berapa? 10,000. Masya Allah. Sabarlah. Ha? Sabar. Oh my God. Okey, Assalamualaikum. Selamat berpuasa kepada semua. Hari ini Tari akan bawa korang semua ke satu rakaman di mana kita baru terima panggilan mengenai kebakaran bangunan di mana rumah kongsi pekerja-pekerja terbakar hangus. Jadi kita sama-sama ke lokasi ini dan juga kita sama-sama mengikuti dan juga jangan lupa support Tari, like, share, komen dan juga subscribe. Okey, walah. Kamu nyunjuk lah jendera. Asap pingsan. Kita ada kebakaran bangunan. Satu dalam dia tu. Saduk keluar ke? Saduk keluar? Kenapa? Bangunan guys. Tak beraksi. Abang Ali kita beraksi. Abang Ali kita duduk belakang tadi guys. Pening dia. Boleh. Rezeki guys. Hari Jumaat ni. Biar Abang Yasin kita naik operate jendera ni. Hari Jumaat. Siapa bakar? Tak tahu apa sendiri bang. Sendiri bakar? Sendiri bang. Ai? Tak tahu macam mana jadi. Hebatlah tadu. Ni yang dekat jalan raya tadi keluar ni. Tak sampai pun nak rakam. Tidak sejarah tu. Ini kau tengah lektir lah. Ada orang tu? Kat sana. Siapa? Orang kata dia. Ada orang. Oh, ayo. Dah, saya tengok. Hai, Asnon. Balai cyber, bantuan cyber. Asnon. Oh, Yasin operate farm cyber. Oh. Salah sambung. Aku bijak. You punya rumah sana habis. You kata apa tadi duit apa habis, semua habis. Mau balik kampung, mau simpan. Aduh, kesian dah habis dah. Berapa? 100 kilo. Apa tu? Barang-barang. Oh, barang-barang. Habis. Duit berapa? 10,000. Masya Allah. Sabarlah. Ha? Sabar. Habis. Duit dia habis. Kesian juga foreigner kan. Walaupun dia foreigner. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Panas guys. Bismillah, Dan foreigner. Kita ada orang ni. tawakkaltu
Dari Ali. Ali mengkorek. Orang sama yang korek. Kan tak boleh cuci, odok saja. Ya Allah ya Alam ya Tuan-tuan. Qadir. Ya Allah ya Wahhab ya Sam, ini bulan puasa ni. Tahan tak? Kita cuba tahan lah. Cuba tahan Hebat lah. Cuba, kita akan tahan lah. Hebat lah Abang Bombak. Kau bayangkan nampak. Bukannya senang dia ni. punya- Dengan kepanasan ni, dengan dahaganya air ni, nampak Abang Bombak sanggup Memang bertahan. kering lah mulut. Memang kering mulut. Betul-betul dengan mental, fizikal yang kuat saja boleh tahannya. Hebat. Allah Akbar. Alhamdulillah, api terkawal, kebakaran semua dapat diselesaikan, kan? Banyak juga part-part yang kita dapat selamatkan. Alhamdulillah. So kita jumpa lagi. Sekian saja kita punya konten kita, kan? Api kontena marak di pagi Jumaat. So nanti kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain, InsyaAllah. Pada korang semua, jangan lupa support Tari Zoom Channels. Selamat menonton, terima kasih menonton. Dan juga ringan-ringankanlah tangan untuk share, komen dan juga like. Also yang paling tercantik sekali, subscribe. Okay, tadi sudah akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah.